Kamu tadi doktor sebut tak mengenal fitnah kan? Ya. Nak kata tak mengenal fitnah dan kita kaitkan itu dengan fitnah Wahabi, soalnya ada ke hadis Nabi tentang Wahabi? Banyak. Bahkan salah seorang guru kami, Syekh Abdul Rahim Al-Wasabi, Syekh Muhammad Abdul Rahim Al-Wasabi, ada mengarang kitab 40 hadis berkenaan dengan Wahabiyah. 40 hadis tentang Wahabi. Ya, baik. Ini pun ada kitab. Tu fungsi dia doktor bawa kitab supaya kita boleh tunjuk terus. Sebab kadang-kadang orang macam dia orang ni apa benda, dengki ke, parti ke, politik ke, tak ada dah. Ini semua ilmiah. Ini kitab karangan Said Sharif Abdullah bin Said Sharif Hasan Bashar, Ibnu Said Sharif Fadl Bashar, Al-Alawi Al-Husaini Al-Hijazi. Tajuknya Sidqul Khabar fi Khawarijil Qarni Thani Ashar. Benarnya khabar ataupun benarnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Khawarij pada kurun ke-12 Hijrah. Sebab pengasas Wahabiyah Muhammad bin Abdul Wahab wafat 1206 Hijrah, lahir 1111 ataupun ada yang kata 1115. Tapi maknanya kita panggil akhir hayatnya itu 1206 Hijrah. Jadi ada isyarat yang begitu banyak dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka satu orang ulama kita dah antaranya mengarang kitab Sidqul Khabar fi Khawarijis Qarni Tsani Asyar. Dalam kitab ini beliau membezakan antara Khawarij awal zaman dengan Khawarij akhir zaman. Menarik, sangat menarik. Tak apalah. Cuma saya nak buat satu kesimpulan berdasarkan kajian yang hampir puluhan tahun ni. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila seseorang itu nak bercakap tentang satu subjek, kita boleh faham dia betul-betul menguasainya apabila dia boleh membicarakannya secara sistematik. Bila dia boleh bicarakan topik itu secara sistematik, bermakna sebenarnya dia telah menguasai subjek tersebut. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenar-benarnya masalahnya bila orang bertanya kepada seseorang yang tidak betul-betul memahami apa itu Wahabi. Dan maaf saya sebut, ustaz-ustaz kita pun sebahagiannya tak tahu pun sebenarnya Wahabi secara lengkap. Tapi mereka suka menjawab. Jadi jawapan mereka tu seumpama orang buta, 4 orang buta dengan seekor gajah. Betul? Ya. Kisah yang masyhur, 4 orang buta bila ditanya tentang gajah, ada yang kata gajah ni macam tiang sebab dia pegang tali kaki gajah. Ada yang kata macam tali sebab dia pegang ekor gajah ataupun hidung gajah, belalai dia. Ada yang kata dia macam daun sebab pegang telinga gajah. Ada yang kata macam dinding sebab pegang badan gajah dan sebagainya. Jadi kesemua orang buta ni dia bukan salah, dia cuma melihat subjek yang satu daripada perspektif yang satu. Jadi sepatutnya minta maaf. Baik, terima kasih. Jadi sepatutnya kita nak memahami satu subjek itu, kita kena mempunyai pandangan yang lengkap ataupun holistik. Jadi berdasarkan pengalaman dan analisa kita, sebenarnya topik berkenaan dengan Wahabi atau Salafi ini kita boleh lihat dari sudut 5 perspektif. Pertama, sudut akidah. Dan alhamdulillah saya mula mengenal Wahabi daripada perspektif akidah. Terutamanya berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabihat, terutamanya berkenaan dengan dakwaan-dakwaan sifat-sifat Allah. Kita pun tahulah mereka mendakwa Tuhan bertempat, bertangan, berkaki, bermuka, berjari, berbetis, bermata dan berpindah, macam-macam lagi lah nak cerita. Jadi sebab tu tuan-tuan, siapa yang tuan-tuan tengok para ulama yang membicarakan tentang Wahabi dari sudut akidah, mereka tegas. Mereka akan tegas. Mereka kata isu kita dengan Wahabi bukan isu main-main. Dalam bab akidah ni, 2 perkara yang paling besar masalah Wahabi ni adalah takfir dan tajsim. Takfir dan tajsim. Ni nak cerita. Tu senang kitab ada kat situ. Kata nak senang ni.
Jadi doktor kata masalah Wahabi itu pada akidah. Maksudnya Wahabi ada akidah yang lain daripada kita. Tengok ni, Syekh Yasin bin Rabi' daripada Algeria. Beliau menghimpunkan bukti-bukti daripada kitab Wahabi berkenaan dengan bagaimana golongan Wahabi mentashbihkan Allah, mentajsimkan Allah, menyesatkan umat Islam, mengkafirkan umat Islam, mengubah kefahaman-kefahaman yang ada dalam Islam. Ni, semua ni. Ni semua kitab-kitab mereka ni. Ada banyak lagi pun sebenarnya. Bahkan ada rakaman video, macam-macam lagi sebenarnya. Ya. Jadi isu yang besar dalam masalah akidah ni adalah tajsim dan tashbih. Tajsim Takfir. dan takfir. Dan pokoknya sebenarnya pada membilang-bilangkan tauhid, iaitu tauhid 3 golongan Wahabiyah. Dan bila saya panjang sikit kaji, bila polis minta saya baca buku-buku JI, maka kita dapat tengok JI ni ada tauhid yang keempat. Oh ya. Dia panggil tauhid hakimiyah. Tapi sebenarnya pun benda ni ada dalam mereka punya tauhid, tapi dulu mereka masukkan tauhid hakimiyah ni di cabang-cabang uluhiyah. Kemudian datang golongan-golongan kutubiyah dan sebagainya, lalu berkembang ideologi ni. Jadi tauhid hakimiyah yang dulu asalnya cabang daripada cabang uluhiyah dah jadi satu cabang tersendiri. Maksudnya di sisi JI ada 4. Tauhid yang keempat tu dia panggil tauhid hakimiyah. Panjanglah bab ni tuan-tuan nak cerita. Dia tak apa.